Sekolah pakai daging apa nak buat kambing perap ni? Kambing ni lah kita pakai untuk buat kita punya byproduct which is kambing perap. Ni saya nak beritahu lah sumber daripada mana daging kita ambil. Kita bukannya ambil daripada luar, tapi ini kita ambil daripada farm kita sendiri dekat Kuala Selangor. So kalau tengok kat sini ni antara kambing-kambing yang kita akan pakai. Contohnya untuk buat produk ni. So dekat sini kita nak yakinkanlah customer kita punya ternakan ni adalah pada sumber yang halal sebab kita jaga sendiri. Makanan pun kita jaga sendiri and bukanlah daripada sumber yang kita tak tahu daripada mana. Okay, so insyaAllah kita punya produk memang diyakini halal. So jangan lupalah dapatkan produk tempatan. Sokonglah produk tempatan kita. Contohnya kita punya kambing perap. Tapi yang lagi best, cuba tengok poster ni. Kita tengah buat combo merdeka dengan harga hanya RM69 sahaja sempena tahun kemerdekaan yang ke-69. So jangan lupa dapatkan kita punya combo ni sebab jarang-jarang kita nak bagi combo macam ni tau. Macam mana nak dapatkan? Tengok dekat website kita ataupun yang mana berada di sekitar Seksyen 13 Shah Alam. Walk in je terus kedai kita. Boleh tengok daripada depan. Nak pilih yang mana? Pilih sahaja. Borong terus semua. Jangan lupa dapatkan kita punya combo dan yakinlah dengan produk kita. Okay, bye. Assalamualaikum.